yang termasuk alam bunian. Dia bawa tali ataupun benang untuk ikat di setiap ranting. Terlupa untuk baca bismillah ke, bagi salam ke, terdengar bunyi bising. Dia sambil dia merokok, dia dengar dekat lereng-lereng bukit tersebut. Ini dia rasa tak sedap hati. Dia pegang tangan Abang Tasha ni, dia kata dia nak pulang. Tu mereka belok ke kanan tu, selekor tu, tiba-tiba dekat situ suasana gelap. Tiba-tiba diorang ni masuk ke alam mana? Okey, tiba-tiba Tasha ni menangis. Dia menangis pun syak lah, ada something wrong. Hai guys, welcome back to my channel. Ini Sarlinda. Kali ni video aku agak lain sikit. Selalunya aku akan pegang mic, tapi kali ni aku letak dekat sini. Harap suara aku jelas lah ya korang. Tanpa membawa masa lagi, kita akan proses dengan kita punya cerita. Tapi sebelum tu, aku nak korang jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Ini Sarlinda. Kisah kali ini aku nak sharekan dengan korang berkenaan dengan kisah seorang lelaki yang termasuk alam bunian. Itu kita selalu cakap alam di sebelah sana kan korang. Okey, so lelaki ni bernama Najmi. Kejadian ini berlaku pada tahun 2021. Okey, Najmi ni ada seorang kawan perempuan, best friend dia lah. Nama dia Tasha. So Tasha ni seorang yang kaki hiking, which is dia memang pendaki gunung, pendaki bukit. Okay, so nak dijadikan cerita ni, satu hari ni Tasha dia nak ke Latak Kabu, di mana dekat situ memang tempat permandian, ada air terjun. Okay, so Najmi ni pun tanya dia, kenapa kau nak ke sana? Kau nak mandi ke? Tapi Tasha ni bagi tahu tak, dia tak nak mandi. Tapi dia ada dengar cerita daripada kawan-kawan dia, which is dekat atas tu, dekat atas Latak Kabu tu, atas bukit tu ada kapal terbang lama. Jadi dia pun tertariklah nak pergi sana nak tengok condition kapal terbang yang lama terdampar dekat situ. So Tasha ni pun sebab tak pernah pergi situ, jadi dia pun curious nak tengok benda tu dekat atas bukit tersebut. Nak dijadikan cerita, so pergilah bertiga diorang ni, which is Najmi, Tasha dengan Abang Tasha sekali. Okay, so hari kejadian, selepas Najmi balik daripada kerja pukul 4 petang, Najmi pun pergi ambil lah Tasha dengan abang dia ni. Okay, so mereka pun menuju ke Latak Kabu. Sampai ke Latak Kabu ni, mereka pun berjalan kaki menuju ke air terjun. Okay, so start daripada air terjun tu, mereka dah start untuk menaiki bukit. Jadi Abang Tasha ni pun dia ada bawa tali ataupun benang untuk ikat di setiap ranting yang mereka lalui. Ini adalah untuk bertujuan membantu mereka untuk jalan pulang supaya mereka tak sesat. Mereka boleh refer dekat tali-tali yang telah diikat dekat setiap ranting. Okay, so balik kepada permulaan mereka hiking tadi. Si Najmi ni dia terlupa untuk baca bismillah ke, bagi salam ke masa nak masuk hutan tu. Okay, so macam korang jugalah. Okay, so kita masuk tempat orang, kita kena beradab, kena bagi salam. Kalau Tasha ni, Tasha dia kan kaki hiking, dia tahulah apa yang dia perlu buat ataupun dia perlu bagi salam ke, ataupun apa yang dia perlu baca, dia tahu bila masuk hutan, bila masuk tempat orang. Tapi Najmi ni dia terlupa, dia tak baca pun apa-apa. So korang pun tahu kan kalau kita masuk hutan, okay, kita tak boleh tangan kosong, kita kena ada parang. Sebab takut-takut laluan tu dah lama orang tak lalu, kita kena buat jalan sendiri. Kalau ada parang senang nak tebas ranting-ranting tu. Okay, so kita kena ada makan dan minuman dan juga barang-barang yang berkaitan. Kalau korang datang kosong je, korang haus, macam mana korang nak minum kan? Macam mana korang perlukan tenaga untuk meneruskan perjalanan. Okay, so nak dijadikan cerita setelah sejam perjalanan sampai ke dalam hutan tersebut. So mereka pun ambil keputusan untuk berehat sebentar. Okay, so Najmi ni pun merokoklah sambil dia rehat. Okay, so tiba-tiba ni Najmi terdengar bunyi bising. Bunyi bising yang macam bising dekat pasar malam tu. Dia pun tanya Tasha dengan abang dia. Dia kata ada dengar tak bunyi yang dia dengar tu? Bising sangat-sangat. So Tasha dengan abang dia ni tak dengar pula. Dia kata tak ada pun. Dia kata macam tu. Masa dia berehat tu, dia sambil dia merokok, dia dengar dekat lereng-lereng bukit tersebut, bunyi tersebut datang. Okay, so Tasha dengan abang dia ni pun pergilah dekat lereng bukit tu untuk tengok dekat bawah tu. Tak ada apa-apa pun. Okay, lepas tu Najmi ni beritahu dekat situ curam. Lereng bukit tu curam. So takut jatuh. So selepas berehat dekat tempat mereka tu, mereka pun teruskan perjalanan mereka. Tak berapa lama selepas meneruskan perjalanan, Najmi ni dia rasa tak sedap hati. Dia rasa takut, dia rasa gelisah. Okay, so dia berhasrat untuk nak pulang terus. So dia pun bagi tahu Tasha dengan abang dia ni yang dia nak pulang, dia tak sedap hati. Okay, mulanya Tasha dengan abang dia ni tak nak pulang.
Tapi Najmi dia pegang tangan abang Tasha ni, dia kata dia nak pulang. So mereka pun decide untuk pulang bertiga. Okay, so mereka pun balik. Selepas beberapa lama perjalanan mereka pun dah start dengar bunyi air terjun tadi. Okay, so sampai dekat satu tempat ni ada selekor ke kanan. Okay, so mereka pun Najmi ni pun belok ke kanan. Mereka bertiga lah belok ke kanan selekor tersebut. So waktu mereka belok ke kanan tu, selekor tu tiba-tiba dekat situ suasana gelap. Tiba-tiba gelap je terus. Tadi kan sebelum sampai selekor tu, sebelum belok ke kanan tu cerah je, elok je cerah. Okay, petang tu. Tapi bila belok ke kanan tiba-tiba mereka gelap. Tempat mereka tu gelap. Then mereka pun confused ataupun mereka pun confused kenapa tiba-tiba gelap. Diorang ni masuk ke alam mana? Okay. Lepas tu mereka pun ada tengok cahaya. Mereka masa tu memang cemas. Dan mereka ada tengok cahaya. So mereka pun ikutlah cahaya tersebut. Sedar tak sedar mereka dah berada dekat tebing air terjun tersebut. Okay. Mereka pun cari jalan untuk turun ke bawah. So mereka sampai dekat bawah, ada pondok dekat tepi air terjun tu. Mereka pun berehat dekat situ. Masa mereka rehat tu, masa ni dah nak dekat maghrib lah. Okay, mereka ada dengar bunyi ayam hutan. Tiba-tiba Tasha ni menangis. Dia merengek-rengek nak pulang. Dia kata dia nak balik cepat. Lepas tu mereka ni pun syak lah, ada something wrong. Mungkin Tasha ni ada tengok apa-apa dekat situ. Jadi Najmi dan abang Tasha ni pun bergegaslah juga untuk pulang dengan Tasha ni. Okay, so sampailah dekat rumah Tasha. Then si Najmi ni pun beranikan diri untuk tanya Tasha, kau nangis tadi kenapa? So Tasha pun terangkanlah apa yang dia tengok. Tasha pun ni bagi tahulah apa yang dia tengok tadi. Which is dia ada tengok nenek kebayan dekat jambatan which is sebelah pondok yang mereka duduk tu. Okay? Jambatan tu ada dekat sebelah pondok yang mereka duduk. Dekat jambatan tu ada nenek kebayan tu lah tengah tengok dia. Jadi dia pun seram. Ni aku pun cerita rasa macam meremang bulu roma aku pula. Dia pun jadi seram. Sebab tu dia nangis, dia nak balik cepat-cepat. Itu Najmi pun takut dah lah nak kelata ke kabus. Lepas tu apalagi masa-masa waktu petang. Tapi Tasha pula ni selepas beberapa minggu daripada kejadian tersebut, dia tetap berniat nak pergi dekat tempat latar kekabu tu lah untuk tengok kapal terbang lama tu. So dia pun memang dah pergi selepas beberapa minggu kejadian. So korang pernah tak pergi latar kekabu ni? So apa reaction korang dekat sana? Pernah tak benda-benda pelik berlaku dekat korang? Dan pernah tak korang tengok kapal terbang lama tersebut? Aku memang tak pernah pergi dekat sana. So mungkin korang ada pengalaman dekat sana, boleh komen dekat bawah. Dan yes, itu saja cerita untuk kisah kali ini. Kalau korang ada tajuk cerita yang korang nak saya sharekan, korang boleh komen dekat bawah. Yes, akhir kata jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Salinda. Bye bye guys. Tapi dia ada so tadi ke berjalan tali-tali yang dah lah